Ini bukan kurap cheese. Ini bukan kurap Kita buat pertama kali kita bawa cheese 6,000, 6,000, 6,000. Total 6 kali 3, 18,000. Ini saja bang. Ini saja yang kita bawa untuk orang-orang Sedayan. Ini saja dah 18,000. Ini saja 18,000. Bulan ni 100. 16,200. Ini 100. Tengok costing. Kita bawa memang cheese original, cheese dari Itali, khas untuk orang-orang Senayan. Cheese ni memang yang prefer kita akan compare. Atas ni specialnya cheese ni, ini 30, semua saya ambil yang sama berat Ini dalam 38. Ni tak sampai 42 lah. Dekat-dekat 40 kilo lah range dia, berat dia. Tengok dia punya keturunan, kecantikan. Dia memang asli dia akan berminyak Dia akan berminyak kat sini. Dia berminyak. Kita bila biar kat dia akan berminyak. Dia berminyak, nampak dia titik minyak dia. Ini bukan kurap cheese. Ini bukan kurap Ini cheese. Cheese dia tak balance sebabnya masa dia buat, dia dah cakap saya, masa dia buat yang cheese ni suhu tak sekata sikit, so kulit dia tak berapa cantik sangat mak ni. Chop dia pun tak berapa clear. Tapi tak harga sama. Kau rasa aku perhati dia, aku telan dia. Mak ni. Dia logo dia tak berapa cantik. Dia cakap luar tak cantik, dalam dia cantik, dalam dia sedap mak ni. Kita kau dia boleh garu cheese tu. 16,000. 6,000. 6 kali 3 18,000. Silap. 6 kali 3 18,000. Ni. 6 kali 3 18,000.